Alhamdulillah, Bonda nak mula. Bonda masa hari ini sekejap saja ya. Dan Bonda hari ini Bonda ambil tajuk anak sebab kita akan menghadapi weekend kan you all. Dan segala yang kita lakukan dalam magical marriage ni sebenarnya one of the end game ialah akan ada kesan pada anak-anak kita. Siapa di sini perasan dan anak-anak kita kadang tantrum ke, berontak ke, payah tidur ke, suka menangis ke, dah selalu sakit. Kejap-kejap masuk work, kejap-kejap demam, kejap-kejap lelah. Siapa ada rasa macam tu? Bonda nak hari ni, Bonda nak buat challenge, Bonda nak buat record. So Bonda nak you all cepat-cepat masuk because Bonda nak stop by 7. So siapa di sini ada masalah anak-anak you all macam tak best. Dia berontak lah, dia nak marah lah, bergaduh dengan adik-adik. Ada tak? Okey, terus niatkan hari Jumaat ni kita mulakan dengan hari majlis ilmu. Kita niat kerana Allah, apa kita dapat hari ni kita nak amalkan. Kita mulakan umur kita Al-Fatihah. Okey. So, Bonda nak cakap satu ayat ya. Tulis semua. Anak-anak cerminan saya. Tulis. Anak-anak adalah cermin kepada saya. Jiwa anak-anak menentukan tindakan mereka. Ya, tulis. Jiwa anak-anak menentukan tindakan mereka. So, kalau tindakan mereka kurang saya suka, maknanya jiwa mereka dalam keadaan kurang kita suka. Dan jiwa mereka tu ialah cermin jiwa saya. Jiwa anak-anak tu ialah cermin jiwa saya. Jadi kalau saya tak happy, anak-anak kan tak happy. So kanak-kanak tak happy, dia tak pandai nak meluahkan. Dia tunjuk dengan behavior. Sama ada yang dia express, dia tantrum, dia berontak. Ataupun dia diam, tak nak bercakap. Tak nak bercakap, duduk bilik diam. Ataupun dia depressed, ataupun dia suka tidur lah, payah nak tidur lah, selalu menangis lah, selalu sakit. Siapa di sini anak selalu sakit? Siapa di sini anak selalu sakit? Bonda pesan apa pada pelajar Bonda? Kalau anak sakit buat apa? Taubat. Pelik tak? Bila anak sakit kita yang taubat. Kalau kita sakit kita pun taubat. Anak sakit kita pun taubat. Kalau kerja tak menjadi, taubat. Rezeki payah, taubat. Bergaduh suami isteri, taubat. Siapa boleh terima ke pelik? Orang asyik taubat, dia bukan salah saya. Itu je you all. Itu saja. You all bayang kalau you ada konsep hidup ni. Something happen, kita tak happy, taubat. Bonda nak tanya, you all taubat ni best ke tak best? Apa kesan orang taubat? Dalam surah Nuh dia kata apa? Siapa yang bertaubat pada waktu sahur atau bertaubat banyak, Allah turunkan rezeki banyak, hujan, kebun, semua. So bayangkan, kalau kita tak lama tak taubat, rasa okey je, tak rasa nak taubat. Sedangkan taubat tu ialah amalan orang-orang yang wali-wali Allah memang taubat je you all. So orang taubat ni dia suka minta maaf, maka dia maafkan orang tak? Dan dia meminta maaf tak? Siapa di sini perasan bila you dah tenang, dah masuk kelas marriage dah magical, ya dah tahu ilmu rumah tangga, tiba-tiba anak jadi baik, bangun pagi senang, tak bergaduh. Siapa rasa? Siapa alami macam tu? Ya. So kalau anak sakit, kita nak marah dia, nak komplain ke, kita nak beri dia kasih sayang, beri dia perhatian. Ya. Okey, so kalau anak kita tantrum atau memberontak atau murung atau diam atau tak nak bercakap, payah tidur, sakit, menangis, bergaduh adik-beradik selalu sakit, most of the time bukan anak tu masalah. Ini mungkin rumah tangga itu bergolak secara spiritual. Secara jiwa ada pergolakan dalam rumah tangga tu sebab hati kedua ibu bapa menjauh. Siapa setuju? Siapa di sini kalau ibu bapa dua orang you all bergaduh,
Kalau belum bercerai lah, bergaduh. Tiba-tiba susah hidup. Rezeki payah, benda tak menjadi, anak sakit, kita pun gastrik, kita pun GERD, kita pun migraine. Siapa macam tu? So dah 2 hari cakap pasal kita dan partner rumah tangga kan. So Bonda hari ni bercakap pada anak-anak sebab you all hari Jumaat, lepas tu Sabtu, Ahad you akan spend time with your children. Bonda nak kita menjadi ibu bapa berbeza. Siapa nak? Kalau kita dengan suami saja sibuk nak bahagia, nak romantik, tapi tak memberi hasil pada anak-anak, rugilah. Kita nak anak-anak kita mendapat contoh yang baik. Sebab hadiah paling penting pada anak-anak ialah perkahwinan yang baik. So siapa nak belajar ilmu rumah tangga supaya kita bahagia, jiwa kita bahagia, jiwa anak akan bahagia. Bila jiwa anak bahagia, dia akan tak adalah macam tu. Tantrum, berontak, semua tak ada. Dia tenang, dia bahagia, dia jadi diri dia sebenar. Dia tak ada otak ular. Okay. So pasal apa kita ada masalah dengan anak? Sebab hati kita tidak connected. Ya. Anak-anak pun dia rasa tak safe. Dia hilang tempat berpaut. Dia rasa aku tak safe. Nanti mak aku bercerai macam ni. So dia tak ada security. Dia akan rasa stres. Dan kalau bercerai pun dia akan rasa bersalah. Oh sebab itulah aku ni mak ayah bercerai sebab aku pecahkan gelas. You know, budak-budak dia punya conclusion tu benda yang tak logik. Tetapi itulah otak dia, akal dia yang belum lur lagi. So realiti rumah tangga dia macam mana you all? You all ingat ya? Budak-budak ni jiwa dia bersih. Jiwa tu sangat sensitif kepada emosi ibu bapa you all. You all marah je, walaupun you tak menjerit, tapi aura tegang tu dia boleh rasa. Kan budak-budak. Pasal dia orang bersih kan. Budak-budak ni lebih fitrah daripada kita. Tulis. Budak-budak lebih fitrah daripada saya. Maka mereka lebih mulia di sisi Allah. Kalau matilah kita sekarang, satu rumah terbakar ke, na'udzubillah, mati semua, siapa masuk syurga you all? Siapa masuk syurga? Anak kan, yang kita nak pergi marah anak kita tu kenapa you all? Budak-budak ni, dia orang ni, kita sibuk nak masuk kursus nak fitrah. Tapi anak yang fitrah kita tak belajar cara anak kita tu. Anak kita sentiasa senyum. Anak kita lupa masa lalu. Kita marah dia semalam, hari ni dia lupa dah. Kita yang 10 tahun orang buat, duk ingat lagi. Macam nak fitrah, duk dendam. Simpan bisul tu kan. Bila bisul kita simpan masa kecil tak lepaskan, itulah kita tak reset trauma kita. Memanglah trauma tu ialah bukan apa berlaku pada kita you all, tetapi apa berlaku dalam jiwa kita, makna yang kita beri. So banyak ada keluarga tu dia mak ayah dia bergaduh. Ada orang anak jadi dadah kan, tapi ada orang berjaya sebab apa makna yang diberi kat dalam. Sebab tu kita kena reset semua trauma yang kita alami sebelum kita nak sayang diri kita. So kita reset trauma. Reset mana? Delete. Kita reprocess, reframe. Lepas tu kita love diri kita, self love. So macam nak make up, cuci muka, lepas cuci muka baru taruh bedak. Macam itulah. Cuci muka tu reset trauma, taruh bedak tu self love. So siapa di sini ada ayat-ayat nak tanya, nak cerita pasal suami kan? Kalau suami jenis lepas tanggungjawab semua, nak buat apa? Okey. So kita tak boleh ubah suami kita bertanggungjawab, tapi Bonda nak tanyalah. Kita dalam rumah tangga, kita bertindak sebagai lelaki ke perempuan? Bonda nak cakap you all lah, bagi wanita di sini, terutama yang wanita anak sulung, sentiasa tanggungjawab. Bila kahwin pun asyik nak jadi ketua, asyik nak rasa kuat, asyik nak buat sendiri, nak perintah-perintah suami. Bila you all terlampau lelaki, maka suami jadi perempuan. Apa tu tak faham. Kalau kita terlampau ambil sikap lelaki, untuk balance ya, automatic your husband akan jadi sifat perempuan, tak ambil tanggungjawab sangat. Dia menerima je, tak memberi. Dia lembik, dia merungut, dia mengeluh, dia tak ambil tanggungjawab, dia emotional. Siapa rasa macam tu? Siapa rasa macam tu? You all kerja kuat, buat macam-macam, dapat duit, cari duit kerja. Your husband kat rumah, asyik berletih dengan you, asyik marah orang, asyik emo. Asyik nak pergi ngetih je, nak gather-gather. Siapa macam tu? Inilah ilmu rumah tangga. Ini dia panggil gender intelligence, kecerdasan gender. Orang tak faham ilmu ni. Selalu orang tak faham ilmu ni. Dan sebenarnya kita ada masalah dengan mak mertua itu bukan pasal mak mertua. Masa kita belum kahwin pun, masa kita remaja pun, siapa di sini, betul lah Pro cakap,
kata mak mertua tak suka saya, orang tak suka saya. Sebab saya masa remaja pun selalu rasa kawan tak suka saya. Siapa macam tu? Masa saya sekolah pun saya rasa orang tak suka saya. Nama pun sepi, nama mangsa. Don. Minta maaf boleh cakap ya. Guna nama sendiri. Nama mak ayah beri, nama yang akan dipanggil di padang mahsyar. Nak ke padang mahsyar panggil nama ku sepi? Nak? Nak ke? Nak ke dipanggil kat padang mahsyar nama tak baik? So identiti kita, nama kita beri, berhenti jadi bangsa. Sampai bila nak jadi bangsa? Contohnya, boleh nak beri you all lah, senario. Ada 4 orang, dia pergi rumah orang kaya. Dia pun dia beri bilik seorang, 4 bilik. Seorang tu dia tidur tak bangun-bangun. Sedangkan rumah orang kaya tu ada duit, ada makanan, ada macam-macam. Dia tidur. Lepas tu tidur, seorang lagi jaga. Oh, cantik bilik aku. Tapi tak bergerak. Dia jaga, tengok keliling. Yang ketiga, dia jaga dan sedar, dia keluar rumah. Woi, dia awake, dia pergi tengok, oh rumah tu ada makanan, ada swimming pool, ada yang menggembirakan dia. Dia dapat nikmat tu. Tetapi yang seorang lagi you all, dia bukan saja bangun, dia cari tuan rumah, dia interaksi dengan tuan rumah, dapat lebih banyak lagi tuan rumah, dapat duit lagi, macam-macam masuk akaun dia. So, lepas seminggu, semua kena balik, apa yang tidur tu buat? Alah, tak gunalah. Penat je hari tak dapat apa-apa pun. Dia tidur, dia mengeluh, dia merungut, dia mengumpat, dia mengata, dia alasan tu lah. Orang tak kejut saya lah. Yang kedua, dia sedar masuk 7am, masuk UKK. Dia sedar. Dia tengok. So dia dapat menikmati kipas, aircon, katil bilik tu saja. Dia tak ada tindakan. Dia tak tekan link, dia tak scan code. Nak buat healing pun dia tak nak. Ini orang yang pertama asleep, yang kedua aware, baru sedar diri. Tetapi yang ketiga dia awake. Dia ambil tindakan. Dia masuk kelas, dia jumpa tuan rumah, dia menikmati apa yang dia ada. Yang keempat, dia amazing. So you all nak yang mana hidup? Nak yang mana hidup? So hidup kita, kalau kita tak sedar diri, kita tidur, tak nak buka mata, kenal diri, kenal Allah, cari ilmu. Kita nak menyalahkan orang aja. Orang lain dah ke mana-mana, dah pergi ke planet mana-mana, kita duduk dalam bilik tu tidur. Siapa nampak metafora ni? Deep tak? Macam orang yang tak tag, yang tak tu, you all sedang asleep. Ya, siapa yang tak share, tak tu, you all sedang tidur. Jangan merungut ya, bila kita mati esok orang lain senang dapat macam-macam, kita tak dapat apa-apa. Nak menyalahkan siapa? Nak mengalahkan cikgu sebab tu exam. Menyalahkan suami, saya tak bahagia. Kata mak mertua, you all. Yang kata mak mertua tak elok tu kenapa? Kalau kita kata orang tak elok, agak-agak orang kata kita elok tak you all? Boleh nak tanya. Siapa rasa deep? Siapa yang first time? Okay? So ingat you all, bila kita orang yang asleep, orang yang tidur, dan bila rumah tangga kita gelap, sunyi, dingin, so bila ibu bapa ni diam, kan, pasif, sakit hati dalam hati, simpan dalam, anak-anak boleh serap you all tengah sakit hati dengan husband, anak nak boleh rasa. So banyak ibu bapa sibuk nak didik anak, hantar tuition, hantar tahfiz, pergi mengaji, pergi tuition, hantar taekwondo, pergi piano, pergi sekolah. Tapi contohnya orang nak bersihkan air terjun, air yang turun tu kotor, dia nak bersihkan. Tapi hubungan dia suami isteri dia tak. So kotor tetap datang. Apa you rasa? So banyak ibu bapa hanya fokus didik anak tapi lupa nak pulihkan hubungan sesama mereka. Siapa rasa deep? Sebab rumah kita ni ada doa, ada cinta, ada redha. So kalau rumah yang ada cinta, ada doa, ada redha, maka anak-anak akan stabil emosi. Siapa first time dengar? Siapa dia sibuk Prof hantar anak ni. Contohnya kita single mother. Kita sibuk nak besarkan anak, tapi kita tak let go dengan pasangan kita. Kalau suami isteri kahwin lain, kita sakit hati dengan suami isteri pada suami kita, whatever lah. You all, getaran you all tu anak you kena. Sibuk nak didik anak tapi tak didik diri.
Kalau you all tak didik diri, macam you all nak potong pisau yang tak tajam. You nak potong, nak didik anak you tu, pedih limau tu, tak putus-putus sebab pisau tumpul. Tak cari ilmu, tak cari life skill untuk betulkan diri. Ilmu rumah tangga tak pernah ambil. Kahwin dah bertahun-tahun, tak ada ilmu rumah tangga. Tak tahu sifat lelaki perlu dipercayai, perlu dihargai, jangan cuba berubah suami. Siapa nak tahu formula untuk rosak rumah tangga? Siapa nak sebut you all, siapa nak belajar ilmu untuk bercerai? Orang kata suruh bahagia baru nak pergi bercerai. Siapa nak ilmu untuk nak bercerai? Bagi isteri. Siapa nak ilmu supaya suami lari pada rumah, suami pergi ngetih, suami tak sayang siapa? Siapa nak belajar? Peliklah pula Prof ni. Hari Jumaat sebut ilmu ni. Thank you Mia Tech. Siapa? Nak belajar tak ilmu ni? Okey, cuba tengok you buat ke tidak. Cuba ubah suami. Para isteri, siapa cuba berletih pada suami, cuba ubah suami, itu formula menjauhkan suami you all. Siapa cuba nak kontrol suami. Suami balik tanya soal pergi mana. Pergi check handphone, habis. You boleh tunjuk tak percaya pada suami, terus suami punya testosteron down, dia jadi suami dingin. Dia tak rasa hero. Hero orang tanya ke dia, orang kontrol ke hero ke dia kontrol orang. Orang lelaki hormon testosteron, dia jadi apa? Hero. Cuba tengok hero dalam movie. Hero jadi ketua ke, hero kena marah? Siapa sedih? Ya Allah, patutlah suami aku dingin. Okay, so kajian ni dari segi oleh Harvard perkembangan otak ni, anak kita ni sangat dipengaruhi oleh emosi ibu bapa dan juga hubungan emosi orang yang dekat. So ibu bapa punya hubungan mempengaruhi otak anak kita. Siapa di sini nak suruh anak berjaya tetapi bergaduh suami isteri? Siapa aha moment? Siapa nak belajar lagi tentang ilmu rumah tangga dan sebagainya, Buddha nak healing. Buddha nak healing you all sekejap lagi, Buddha tak banyak masa dah. Pergi link situ, link profile. Sebab hari ni Buddha nak buat cabaran. Siapa nak buat dengan Buddha cabaran macam mana, apa kita nak buat untuk apa yang berlaku ni kita nak berlaku. Okay, so kalau you all punya emosi tak bagus, otak anak you all pun pegang tak bagus. So tak usah hantar tuition you all lah, rugi masa. So bila ibu bapa tak bersama, badan sama tapi jiwa tak bersama, tak mendoakan each other, tak mendoakan anak, maka anak you all akan membesar dalam stress, anxiety, tak tahu. That's why siapa di sini suka anxiety, depressed? Mak saya okey Prof. You all cakap je okey, sebenarnya mak ayah you all dingin. Siapa di sini baru perasan, rumah saya dingin, betul lah mak ayah saya pun cakap bila perlu, muka masam, tak bersama. Kemudian saya pun asyik anxiety, umur 20 dah anxiety, depressed, panic attack. Tapi tak kena marah. Tapi ada macam tu. You know why? Siapa ada macam tu? Sebab mak ayah kita dingin. Tidak ada hubungan emosi, tidak saling mendoakan. So anak-anak yang hadir, hidup dalam ibu bapa tidak hadir emosi mereka akan ada inner conflict. Kami tak tahu. That's why, kan Buddha selalu cakap heart brain coherence. Heart brain coherence ni you all, bila kita sangat banyak solat, sangat banyak zikir, sangat banyak taubat, heart kita yang ada 40,000 sel otak tu akan pergi hantar message yang positif. So kalau tak coherent, tak jaga solat, tak memaafkan, penyakit hati, maka gelombang pergi pada anak tak bagus. Tetapi kalau heart brain coherence bagus, gelombang tu akan pergi pada anak. Sebab tu kita peluk anak, kan bagus. Kalau jantung kita coherent bagus, anak pun rasa je. Magnet dia sangat kuat. Electrical energy jantung 5,000 kali ganda daripada otak you all. Kita nak fokus pada otak anak kita nak pergi tuition. Tapi hati jiwa dia, qalb dia tidak qalbun salim. Rugi masa. Jumpa anak suruh skor exam. Pasal apa nak tunjuk kat orang? Nak sibuk nak suruh anak genius. You all baik genius emosi. Genius sekolah buat apa? Kalau genius sekolah, kalau kaya sombong, rasa aku terror, aku pandai, akan buat I want to be the best in the world. You want to be best in the world ke best in akhirat? Tulis. Aku nak best in the world ke best in akhirat? Wow.
Best in the world ke best in akhirat? Mana nak? Sibuk, berbangga sangat anak pandai genius. Genius akal ni. Orang yang Firaun, Qarun, Namrud, genius tak? Pandai. Kaum kaum Samud semua buat bangun Madian semua genius. Zaman Firaun genius. Nak genius dunia ke genius akhirat? Kita kalau jual produk genius semua tak. Tapi orang nak genius akhirat sebab kekal. Genius dunia buat apa? Kan? So siapa di sini mak ayah dingin tak bercakap? Nak bercakap dengan ayah takut melalui mak, sebab getaran jiwa mak ayah you tak best, you pun sama. So nak teruskan budaya marah anak atau nak ubah? So ingat you all, how to overcome this? So setiap kali ibu bapa mendoakan pasangan dia dengan ikhlas, sebenarnya you all sedang mencipta ketenangan dalam rumah. Ingat, setiap kali pasangan saling mendoakan, you all sedang menghasilkan dia panggil medan ketenangan dalam rumah. Siapa nak genius? 10A. Hantar tuition. Sampai anak tu tak boleh rehat. Tuition. Sampai budak tu tidak ada childhood. Budak-budak kan nak ketawa, nak happy, nak main. Banyak orang dia ingatkan anak tu bijak dengan belajar. Tak, play therapy. Bermain itu membina jiwa you all. Kasih sayang. Sebab tu bagus ada pet di rumah dan sebagainya. Ini buku je. Dan kalau you all dengar Mama Tia cakap pasal Montessori, macam mana Montessori ni ada masa dia belajar apa, semua ada. So you all belajar lah you all, skill. Tapi you all belajar Montessori ke apa pun, kalau you all tak saling mendoakan, you all tak bina jiwa, you tak belajar ilmu rumah tangga. Sebab kalau kita kahwin, tak ada ilmu rumah tangga, tak faham lelaki macam mana, perempuan macam mana, rumah you tak harmoni. You think anak you harmoni? No. Mengandung anak, masa mengandung stres. Anak, kan boleh kata kajian, siapa yang mengandung masa stres, dia punya hormon yang keluar tu stres, you are going to have children yang development musculoskeletal jadi gangster kuat. Tapi otak kurang, kognitif tak bagus. Ni boleh baca buku you all. Oprah Winfrey tulis. Boleh baca buku 5-6 tahun dulu. Sangat dahsyat. Okay? So, kalau perhatikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saling mendoakan isteri dia. Betul tak? Kan? Dan ingat you all, doa kita suami isteri tak ada hijab you all. Kalau kita bergaduh dengan suami, kita doakan orang tu. Dia akan jadi pintu hati. Kita berdoa je, ada masalah dengan doa. Semua doa you all. Jangan physically. Kalau tengah bergaduh, nak bertekak jangan. Terus tarik nafas. Ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah, lembutkan hati suamiku, lembutkan hati isteriku. Doa je you all. Ya. Sebab tu dalam surah Al-Furqan ayat 74 dia kata apa? Ya Tuhan kami, kurniakanlah kami pasangan dan zuriat yang menyejukkan mata. Menyejukkan mata you all. Cuba tengok diri you all tu. Kalau suami tengok sejuk mata tak? Muka tu, senyum tu macam mana tu? Bangun pagi, apa dah abang? Allah you all. You all, boleh nak cakap isteri-isteri yang suka beletih, yang suara tinggi, taubatlah. Sebab ingat tak empat sifat yang diharamkan dari api neraka. Hayyin, tenang. So kat you kelang kabut macam mana? Layin, lemah lembut. Kalau kasar macam mana? Qarib, tawaduk. Kalau sombong macam mana? Sahal, memudahkan. Kalau menyusahkan macam mana? So kalau 4 sifat ni diharamkan dari api neraka, kalau yang opposite, maknanya apa? Nak stres lagi? Nak kasar lagi? Nak sombong lagi? Nak action lagi? Nak arrogant lagi? Tak boleh ditegur. Nak remehkan orang. Nak buat payah. Kalau kat pejabat tu buat payah, orang datang nak minta apa-apa. Bukan tugas saya, datang balik. You all, I'm telling you, siapa bekerja di sini, if you have anything that orang minta tolong, you buat payah kan, you masuk golongan yang fikir sendiri. Deep tak? Pedih tak? Okay? So, Bonda nak buat rekod sedikit. Lepas ni Bonda akan buat 49 rekod. So, siapa yang nak cuma 4 rekod, stay kat sini. Siapa yang nak 49 rekod dan challenge supaya kita menjadi pasangan yang mendoakan supaya anak kita tenang, boleh masuk.
Okey, Bunda nak berhenti 2 minit lagi. So Bunda beri 4 ikut pada you all. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Sebut, Ya Allah, aku kini bersyukur kerana aku mendoakan pasangan dengan kasih walau hatiku pernah terluka. Ya Allah, aku kini bersyukur kerana aku mencipta ruang doa dalam rumah ini untuk menyubur cinta dan ketenangan. Ya Allah, aku kini bersyukur kerana anak-anakku membesar dalam rumah yang dipenuhi zikir dan doa cinta. Ya Allah, aku kini bersyukur kerana aku menjadi pencetus tenang dan bukan punca keretakan. Okey? So ingat, rumah yang tenang ialah rumah yang penuh dengan doa, bukan hanya penuh dengan keperluan. Kursi baru, fridge penuh, keperluan banyak tapi doa kosong. Kesian you all. Okey, jumpa lagi you all. Assalamualaikum.